Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. So, hari ni Iza nak berkongsi tips Iza gunakan macam mana kita nak kemaskan meja makan kita, dari kita nak letak macam contohnya jug air minuman kan. Lepas tu cawan-cawan, ataupun kita nak letak tempat sudu untuk bila kita ada dekat meja makan tu, kita boleh capai macam sudu, pinggan ataupun air minuman, jug air minuman dekat sebelah meja. Okay, so apa yang Iza gunakan, kita letak dekat sebelah meja makan troli yang macam ni. So troli ni dia 2 tingkat. Okay, so troli 2 tingkat macam ni. Design dia yang Iza gunakan, yang Iza pilih ni, dia berbentuk oval shape di bahagian hujung. So dekat bahagian tepi ni dia line yang lurus lah. Okay, so sama juga Iza memilih konsep warna kayu yang memang sememangnya material dia kayu, tone warna walnut, dan Iza memilih dia punya handle yang berwarna hitam. So match dengan barang-barang lain dekat dalam rumah ni. Okay, so apa yang memudahkan troli ni, kita kan bila dekat tempat macam meja makan tu, kita tak ada ruang nak letak jug air minuman, ataupun kita nak letak pinggan yang kosong kan. So kita boleh letak dekat troli ni. Dan apa yang mudah, troli ni dia ada roda dekat bawah, ada 4 roda. Jadi kalau kita nak gerakkan dia dari satu ruang ke satu ruang pun sangatlah mudah. Contoh kalau kita nak letak ke kacang ke, kita nak letak buah-buahan ke, ataupun kita nak hidangkan air minuman dekat tetamu yang kita tak nak dia stay dekat satu meja je kan. So mungkin ada tetamu yang duduk dekat ruang sana, ada yang duduk dekat ruang sini kan. Jadi kita boleh tolak je troli ni dengan letak air, letak buah-buahan ke, kacang-kacang ke, kuih-kuih kan. Okay, so ringan dan mudah. Kalau anak-anak pun boleh je tolak troli ni untuk serve tetamu ataupun sesiapa sahaja yang dekat dalam rumah ni yang kita rasa macam nak memudahkan untuk kita nak menghidang makanan, minuman dan sebagainya. Okay, jadi you all boleh consider untuk dapatkan troli ni. Sangat fleksibel. Yang penting design dan konsep dia klasik, menggunakan kayu yang tona warnanya walnut macam ni. So dapatkan. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.